fikir jumpa kaunselor ni hanya untuk orang gila atau ada masalah besar. Betul ke? Kalau kaunselor tahu semua benda pasal kita, nanti dia sebarkan pula. Korang pernah dengar tak mitos macam ni? First, mitos ini buat ramai takut dapatkan bantuan. Walaupun sebenarnya kaunseling boleh bantu sesiapa sahaja, bukan hanya orang yang ada isu mental. Kajian dari American Psychological Association tunjukkan kaunseling membantu dalam pengurusan stres, keyakinan diri dan kesejahteraan mental, bukan hanya untuk krisis. Ramai juga percaya kaunselor akan menghakimi, sedangkan peranan mereka adalah mendengar tanpa bias dan membantu klien cari solusi sendiri. Jom kita tengok mitos satu-satu. First, mitos yang pertama, kaunselor hanya untuk orang yang ada masalah mental serius. Faktanya, kaunseling juga untuk isu harian, kerjaya, hubungan, stres dan self-improvement. Yang kedua, mitos adalah kaunselor akan kongsi rahsia klien. Faktanya, kaunselor terikat dengan etika dan kerahsiaan. Segala yang dibincang tak boleh didedahkan kecuali kes berisiko. Contoh, bahaya kepada diri sendiri atau orang lain. Mitos yang ketiga, kaunselor bagi nasihat macam cip motivasi. Fakta, kaunseling bukan sekadar nasihat tapi pendekatan profesional berdasarkan psikologi seperti cognitive behavioral therapy, solution focus dan sebagainya. Siapa pernah dengar mitos pelik tentang kaunselor? Cuba komen pernah dan cuba korang kongsikan apa mitos-mitos lain yang korang pernah dengar tentang kaunselor.